based daripada POV aku, macam kau cakap tadi, jantung kan. Tapi aku consider macam penghibur lah. Penghibur kan, sebab tak ada MC kadang malap juga. Betul. Kadang ada MC riuh juga kan. Kau Kau ni lepas kau bercakap. Tapi ini daripada POV yang beza lah kan. Tapi untuk side kau pula, kau prefer crowd yang macam mana? Macam kau jadi MC, so ada satu event yang very, macam intimate kan? So dia slow. Even dia punya crowd pun macam tak havoc, betul. Mungkin banyak orang tua ke, ataupun maybe dia orang protokol. Ataupun kau suka crowd yang very havoc? Kalau nikah, aku suka yang tenang. Relax. Tapi kalau sanding, dia kena havoc. Okay. Tapi havoc pada part dia. Contoh love story. Okay. Yang tu kita memang MC ni memang kita nak respon daripada crowd lah. Selalunya jadi dia kena crowd dengar lah. Yes. Sebab kadang-kadang kita bercerita macam aku shock sendiri tu. Orang cakap tu. Kalau kita bercerita love story, kita nak cerita, nak bawakan diorang tu dalam kisah cintaan pengantin. Betul. So kalau tak ada orang nak dengar, sepi lah. Jadi selalunya tips dia, kena panggil breastmate tu. Breastmate? Okay. Hulu balang Dewi Pembawa Dulang kan, datang duduk depan, biar dia yang. Tapi kadang-kadang dia orang pun pemalu juga. Yes. So bagi aku lebih prefer yang tenang untuk nikah. Kalau yang sanding, dia faham, maksudnya dia respon. So itu paling best lah. Kita balik tu dalam keadaan happy lah, kita rasa macam puas hati lah. Bab yang love story yang kau cakap ni, daripada experience kau, kalau 100%, berapa persen yang klien yang memang datang kat kau, saya nak awak cerita love story, ke memang ada offer dalam package? Ada offer, tapi ada yang pengantin yang nak, ada yang tak nak. Alright, so memang dalam offer lah dalam package. Berapa persen lah kalau daripada based on pengalaman kau ni? 50% lah. 50 tak nak. Sebab mungkin dia orang malu. Ada yang nak sebab ada yang nak privacy kan. Yes, ada yang nak privacy, ada yang best sebab cerita dia orang best. So kita minta detail and then kita olah, tak adalah kita goreng sangat. Saya olah memang ikut pada apa point yang dia bagi. And then kita buat lah. Sebab contoh dalam kelas Amiruddin, dia ada ajar untuk love story. Okay. So kita buat. Sebab itu antara part-part dia yang mengisi masa lapang untuk masa makan. Makan beradab. Tak kosong sangat. Tak kosong sangat lah. Aku setuju actually. Tapi aku pernah ada experience juga. Tapi aku rasa macam, aku tak tahu, benda ni memang pengantin tahulah. Tapi cuma daripada POV aku rasa macam ni macam buka aib je. So adakah penceritaan tu yang membuka aib? Cara kita deliver benda tu. Okay. Macam mana kita nak cerita supaya tak nampak benda tu aib? tak nampak benda aib. Kita nak nampak macam mana kisah dia. Contoh macam baru ni, lelaki tu dia confess kat perempuan tu masa perempuan tu khatam Quran 30 juzuk. So benda tu jadi momen yang best. Ya. Kan? Tu buka aib. Itulah point dia. Kita jangan cerita yang sebelum-sebelum tu dia pernah ni jangan cerita. Kita cerita point yang tu. Tu climax je. And then last kali kita doakan dia. Itu je lah bagi saya. Dia jangan ambil banyak cerita. Yalah. So kau dengar semua benda apa yang klien cakap? Tak, kita minta detail. Okay, minta detail. Kita takkan nak dengar. Banyak kerja nak dengar. Lepas tu baru kau select? Yes. Okay. And then kita select, okay, saya rasa yang ni tak sesuai. And then selalunya love story saya akan bagi pada klien. So klien akan dah baca dah. Dia kata, okay. Kalau dia kata, boleh tak tambah point ni, sebab saya rasa yang ni best nak cerita. Ataupun ni buang, ni mengaibkan contoh. Tapi selalunya yang nak minta love story ni, dia memang dah willing yang dia nak orang tahu. Okay. Macam tu. Yang tak nak tu mungkin sebab dia fikir dia malu sebagainya lah. Faham. Okay, dah lalang kita cerita pasal crowd, guest yang macam love story yang kau cakap apa semua ni kan. Boleh tak kau share awkward moment? Ada tak moment yang memang macam kau cakap tadi kan, macam kau cerita-cerita tapi tak ada orang dengar? Memang benda tu dah banyak kali happen ke? 2-3 4 kali jadi tu. So sebab tu kadang-kadang aku takut nak ambil love story. Kadang-kadang bila dia show love story, kena tengok crowd tu macam mana. Contoh tiba-tiba kita umum, tiba lagu tak masuk pula. Yang tu rasa macam apa kenapa. Tapi itu antara kau dengan DJ lah? Yes. Audio man lah. Mungkin ada kau benda tu macam awkward moment ke kan. Kau dah habis cakap. Tapi lagu tak keluar. Lepas tu lama sangat kan kau rasa? Lama lah. Masa tu okay, apa lama kau tu 5 second ke 10 second ke? Nak masuk 1 minit 2 minit ke? Lama sangat tu. Sebab dia ada problem waktu Termenung waktu tu. Goreng balik lah. Goreng balik tuan perempuan. Dia goreng balik lah. Tapi ada tak momen yang kau macam terpaksa cakap benda ni memang dah silap dia? Okay. Silap siapa-siapa lah, tak kisah siapa. Lepas tu kau terpaksa cakap, okay, ni kesalahan teknikal. Tak ada. Kita sebagai MC kita nak nampak benda tu smooth lah. Okay. Sebab apa jadi kat belakang, kita jangan cerita kat depan. Yes. Okay. Contoh kalau tersalah baca pun,
kita jangan sesalah pula. Saya minta salah. Nampak kan nampak kan. Tips dia yang aku masuk kelas, Life goes on lah. kau baca je balik sekali lagi. Okay. Contoh kalau nama lah, contoh nama kan, nama dia Arifat Izin, kau pergi baca nama lain kan. So kau ulang balik je lah. Kau tak payah minta maaf, tak payah pun, okey je, jalan je. Wedding ni kan orang tak nak makan, sembang. Faham. Kita tak nak olah-olah banyak sangat, kita tak nak dengar. Faham. Kalau kamera mungkin ramai orang nak, saya sebab ambil gambar. Ya betul kan? betul. Jadi famous lah cameraman. Pantang angkat je kan. Pantang angkat, ramai datang. Okay, kalau ada persepsi kat luar sana yang macam bagi diorang aku cakap jantung tadi lah. Aku suka lah perkataan jantung majlis tu kan. Tapi kau setuju ke kalau jantung tu, which is MC tu, dia sedikit sebanyak bergantung kepada crowd juga? Ataupun kau rasa macam aku tak kisah pun crowd macam mana pun? Kalau yang profesional dia boleh buat. Maksudnya dia boleh ubah semua dekat situation tu. Okay. Dia boleh buat audience menangis, okay. audience happy balik. Ada satu event ni yang aku rasa aku dapat buat tu. Okay. Dekat Melaka situ. Yang nama dia Villa Istana. Claim pula lah. Kena ambil video ni. Okay. Waktu tu aku try buat salam restu, kita buat moment untuk nangis. And then nangis jadi. And then lepas pada tu ambil gambar happy. And then lepas pada ambil gambar tu main. So dia jadi dia ada kata up and down. Yes, up and down. Dia majlis tu happy, tenang, penuh dengan recah lah. Emosi dia best lah. So sebenarnya bergantung pada MC juga. MC professional dia boleh buat, boleh hype, dia boleh dia tak bergantung pada teks. Apa pendapat kau pula kalau misalnya ada MC kat luar sana, dia pun menangis juga? Susah. Tapi ni aku contoh je lah. Quote lah ada. Kalau bagi aku, kalau dia pun menangis juga, susah dia nak deliver ayat tu. Okay. So bagi aku kalau dia rasa apa yang dia rasa, cukup sekadar rasa je lah. Okay. Jangan sampai kat muka. Jangan sampai keluar air mata. So aku pernah ada hadap benda tu. Yeah. So aku macam nak rekod ke tak nak ni kan. Faham. Sebab bagi aku kalau kita dalam keadaan kita menangis, kita macam kita melebihi keluarga. Keluarga pun tak ada macam tu. Contoh kan. Kena kawal lah. Yalah, kita dah hari-hari nampak dan sebagainya. Kita dah hari-hari event kan, MC wedding. So kita dah boleh tangkap dah dia akan jadi apa nanti. Kita dah tahu dah. Ini dah nak sampai penghujung. So ada pengantin yang dekat luar sana yang mungkin tengah tengok podcast kita, nampak pula muka MC Arif Noor. Apa yang kau rasa macam hire lah aku, kena ambil apa yang kau rasa macam apa yang kau confident untuk cakap dengan diorang, so that kau patut di hire lah. Pertama sekali sebab MC Arif Noor, MC di hati anda. Saya punya tagline, MC Arif Noor, MC di hati anda. Okay, itu tagline. Itu tagline lah. Saya lepas pada habis, saya memang akan cakap macam tu. Saya akan ada satu pantun ni. Sebelum pantun tu, lepas pantun tu kau cakap? Yes. Okay, itu memang penutup ke maksudnya? Itu maksudnya penutup tu. Okay. So pantun tu orang dah tahu ni pantun Arif ni. Okay. Sebab pantun tu daripada sekolah menengah lagi. Ikonik lah. Memang ikonik lah. Alright. Okay, so and then satu lagi adalah sebab kita kalau the vibe Islamic, aku rasa aku dapat itu. Sebab aku boleh baca doa, selawat taslim, moment ayat-ayat Quran kalau dia nak. Faham tak? Sebab aku penghafal Quran. Aku hafal Quran 30 juzuk. Dalam masa yang sama aku punya konsep, dalam masa sama aku jadi MC wedding. So aku boleh bagi dakwah tu macam tu lah. Jadi antara klien aku pun yang macam tu, yang vibe dia Islami. So kenapa kena hire? Sebab salah satunya kita kalau nama tim aku Senada Rasa. Untuk tim aku Senada Rasa, kita Gen Z, kita memang target Gen Z. And then kita juga bagi list lagu yang terkini. Mesti lagu-lagu yang kita bagi cadangan lagu untuk masuk ataupun sebagainya kita bagi, walaupun aku MC je. So kita cadangkan. Dan yang paling best adalah apa-apa yang ad hoc saya boleh deliver. Saya boleh adapt dengan benda tu. Sebab saya dekat UIS ni, dekat universiti, host pun jadi, moderator pun jadi, so MC pun jadi. Jadi kadang-kadang ayat kita yang kita keluar tu tak bergantung pada teks. This is spontan, tapi ayat tu masih tersusun, masih berbunga. Faham. Sebab tu kan majlis cinta kan. So ayat tu masih berbunga, pesona cinta sang Arjuna. Dia takkan keluar oi tak ada. Dia tak very professional lah. Yes, dia very professional lah. Dia tak ada cakap walaupun walhal nak suruh kosongkan laluan. Contoh ayat dia, tuan-tuan perempuan, tanpa mengurangkan rasa hormat saya pada tuan-tuan perempuan, untuk kita sama-sama mengosongkan laluan utama, untuk kita berikan laluan ini kepada sang Arjuna dan juga bidadari tercinta menuju ke mahligai cinta. Contoh.
dia walaupun kita nak suruh tepi ni, kan, nanti mesti ada pakcik-pakcik datang record kan. Kita nak bantu cameraman videographer. So itulah, dan harga berpatutan lah bagi aku, sebab kita bagi something yang terkini, ikut terkini lah. Dan kita ada pengalaman. Dan teks 100% daripada saya sendiri. Alright, nice one. Sampai sini saja. Semoga dipermudahkan urusan segala dan semoga berjaya di dunia MC. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kalau ada jodoh, mungkin kita buat episod kedua ke apa ke kan. Yeah. Maybe lah, kita tengok. Okay, Assalamualaikum.